Dia pun dah tak kisah dah makan. Habis susah. Sini ni lah. Sudu pun kasih lah sudu. Sudu ni. Sedapnya. Nak buat tak jadi. Kadang aku buat terlebih masak. Dia ada mesin ke? Masuk. Telur. Kedai tu menu tak banyak tau. Kadang aku terpusing. Cari menu. Kedai dia cantik. Mahal kedai daripada menu. Adik tu buat baik lah adik. Hari je demam ni. Nasi yang berhasiat lah. Dia tak nak makan sayur lah. Belum ni nak. Malah aku pakai bubur ayam. Beli kip ayam tu. Tak nak lauk apa-apa nak bubur je kan. Ayam kan rasa-rasa kan. Punya ayam. Alhamdulillah. Adik, Mami dah habis dek. Mami dah habis. Mami ambilkan saya. Dah jom balik jom. Malam aku siap pula. Pergi tak? Tahu lah. Macam mana Mira makan ni? Colek Mira. Dah sedap. Apa yang kau makan? Ni tahu ni. Aku asyik tengok je. Download boleh lah kau download. Adik dia tengok tu. Dari WhatsApp. Mana boleh? Boleh first. Tak tahu apa. Ada lagi kan nanti aku tengok. Boleh save. Lagu bapak engkau pun tak ada yang lembu. Tak ada lembu. Lepas tu dia cakap mana dia tahu. Dah segumai kat dia, sekampung. Bapak dia cakap apa? Kau ingat ayah tak tahu waktu kau apa umpan kau macam-macam. Sebab tu kau nak balik kan? Sinilah nak cakap belikan durian. Awak nak apa? Nak basikal dia belikan. Kata dia kata kalau atuk kau miskin kau tak ada mana nak balik pang. Ayah dia tak membantu. Kata aku cakap lah. Ayah kau yang tak bagi balik pang kan? Dia atuk umpan. Kau balik sini. Aku makan buah setor ni. Kau tahu apa cakap pun? Ibu, buah setor apa tak pernah dengar. Buah manggis aku lupa. Aku lantai kan panggil buah setor. Aku dulu bodoh juga. Dah manalah aku pun tak tahu gila. Lepas tu aku dulu cakap dulu aku bodoh juga. Lepas tu lama dah tahu dah kan. Berapa tahun kahwin. Dengan atuk makan buah ni. Dengan buah timun. Timun tu tembikal. Kau aku lagi benda simple je. Makanlah ni nasi sikit. Tak balik dah makan roti. Aku fikir roti apa yang roti? Tak bosan ada makan roti. Biskut. Panggilnya. Roti tu biskut. Nah, asal. Makan lah. Asal lah. Ambil. Gigit je lah. Alah. Kuah ni apa lah? Kalau sana biskut sekut. Roti tu biskut. Biskut tu biskut lah. Kau mengubah kejadian alam. Kalau kita jajan dulu, diorang kepuk. Diorang apa? Lain juga? Diorang lain juga? Kalau kita jajan kan, kepuk dia panggil jajan. Diorang tak panggil jajan. Lembu tu duk. Ya semalam nenek dia video call, nenek dia bising. Apa? Dia kan bagi atuk dia. Dia panggil lah atuk. Lepas tu nenek dia kata, oh kau dengan nenek tak bercakap kau
rotinya. Sayur. Mi tu? Kenapa? Ha. Aku spoil kalau makan. Sedap ni. Ni sedap. Ni kali ni aku suka. Sedap-sedap bapak kau, dek. Ayah busy nanti balik ke. Nanti balik. Tu kereta tu. Mana tu? Orang tak menyabar. Nak masuk parking. Badan ni ada kosong. Memanglah orang Tuhan. Ha? Ayah kau sayang. Tu dia pergi seorang-seorang ke. Anak dia ramai waktu dia ambil seorang. Taklah kalau dia bawa partner. Kena upah dia lagi sehari berapa kan? Ya, lembu ayah. Sebenarnya aku letak ni. Memang sampah. Dia kata makanan viral memang ramai. Rozana kat Penang boleh tahu. Aku tak tahu. Lepas tu Rozana cakap aku, Yun, kau kan nak kidah kerip punya pasalan. Ha. Lepas tu Jun ni dia pergi Bentong. Dah tahu nak pergi Bentong. Chef tu dia cakap ada. Tapi sekejap je lah. Yang kat Johor ke? Kat Atau Johor. pergi tu? Yang kat Lakin tu ada. Ha, Tapi tapi dia dah habis. macam tu lah. Jumpa juga aku kat Lakin lah. Lepas tu pergi Rozana. Lakin belakang tu banyak kedai. Kau nak pergi? Lepas tu beli aiskrim yang buah tu. Dia Tenggaru cair. Baru. Yang bentuk buah tu. Itu kena makan tu. Itu pun aku tak rasa lagi. Biasa je. Pergi sekali-kala. Nak beli banyak. 11.9. Tak nak makan. 11.9 je. Lepas tu Faiz nak ejaz Majidi. Majidi buat apa? Majidi dia nak ejaz kat Majidi. Buat apa? Kerja. Rozana. Faiz kan dah tukar identiti muka. Macam mana? Yang kita kena tahu. Ha? Dia screenshot. Akulah. Dia tengok muka lah. Tahu. Dia pasang CCTV rumah dia. Depan belakang. Anak dia sekolah.